Tengok ni guys, ini Leapmotor C10 Plus. Ini 3 benda aku suka, 3 benda aku langsung tak suka pasal variant terbaru ni. Jom. Nombor 1, macam biasa untuk kereta-kereta China ni, apa yang kita dapat di Malaysia sudah pun outdated sebab dekat China dah ada pun a facelifted version of the C10. Versi baru tu memang jauh lebih cantik, especially bahagian muka dia. Yang sekarang ni sporty tak, handsome pun tak, kurang lawa. So kalau nak beli sekarang memang kurang best lah, baru dapat je dah jadi versi lama. Tapi kan dari segi value aku rasa Leapmotor C10 Plus ni memang cukup menarik. C10 ni masa dia baru keluar 2 tahun lepas, harga dia RM160,000. Lepas tu bila EMAS 7 dah keluar, dia turunkan jadi RM125,000. Dan sekarang variant Plus terbaru ni dengan bateri lebih besar, range lebih jauh, power lebih tinggi dan electrical architecture 800V yang lebih maju, harga dia RM129,000 sahaja. Untuk SUV elektrik segmen D macam ni yang lebih mewah dan saiz pun lebih besar kalau banding dengan Proton EMAS 7 dan BYD Atto 3, aku rasa harga tu cukup berbaloi. Kalau banding dengan kereta petrol biasa macam Honda CR-V pun, yang ni lebih murah dan dari segi space, spek, power, yang ni menang. Yang tak bestnya, aku ada beberapa isu tentang skrin tengah ni. Nombor 1, dia tak ada Apple CarPlay and Android Auto. Yang ni memang aku tak boleh terima lah for a new and modern car. Lepas tu nak adjust corong aircon dia pun kena masuk touchscreen dia juga, dan memang susah gila nak aim sampai kena muka. Masa tengah drive, jangan harap lah. Next, memang boleh rasa lah processor head unit ni tak cukup power sebab dia punya boot up time dia memang lembab. And believe it or not, ini dah maximum brightness for the screen tau. Still nampak gelap sangat. Apa yang tak ada orang boleh nafikan, space kerusi belakang kereta ni memang serius besar. Dah rasa macam kereta VVIP. Kerusi dia pun depan dan belakang sangat-sangat selesa, terutamanya dengan the silicone leather ni. Dia bukan setakat lembut dan smooth saja je, dia design kalau kanak-kanak kecil kotorkan nanti senang je nak bersihkan. Plus dengan colour cabin ni memang akan ada orang panggil dia nampak uncle, but to me personally I think it looks very premium. Plus kalau korang nak hitam pun ada juga. Yang aku tak suka, pembacaan penggunaan kuasa kereta ni memang tak accurate langsung, tipu habis. Tengok ni, dia cakap dalam 240km, average consumption dia 13.3 kWh per 100km sahaja. Itu lebih kurang sama macam Proton EMAS 5 tau. Kalau korang belum fasih pasal EV ni, ini seibarat kereta petrol besar macam Proton X90, tapi dia punya penggunaan minyak dia macam Azia. Kalaulah pembacaan tu accurate, memang bagus dan impressive. But like I said, it's not even close. Ini tipu habis. Sebenarnya, nombor average ni hanyalah apa yang digunakan untuk driving sahaja. Dia belum kira lagi power pakai untuk aircon dan lain-lain. Kalau korang kira betul-betul, average dia antara 17 ke 18 kWh per 100km, which is quite high. But still, dengan bateri dia yang berkapasiti besar, senang-senang dia boleh dapat 450 sampai 480km in one charge. Tak jauh beza pun dengan dia punya WLTP claim 510km in the real world ya. Dan last kali, apa yang aku betul-betul suka pasal Leapmotor C10 Plus ni, dia punya ride and handling memang cekap. Dia taklah lembut sangat macam most other Chinese cars, but at the same time, dia taklah keras sangat. Basically, kalau Proton cakap kereta dia ada Lotus ride and handling, Leapmotor ni pula under Stellantis Group, dia ada chassis tuned by Maserati tau. Dan untuk jalan Malaysia, I think this is almost perfect. Bila jalan tak rata, tak rasa sangat. Atas highway rasa stable, dan nak masuk corner, driver pun rasa confident. But pasal steering tu, korang mesti set masuk sport mode lah. In other modes, dia rasa terlalu ringan. Dia punya design rim pun boleh nampak dia ambil inspirasi dari Maserati. Dan tayar dia pakai Dunlop E Sport Max. Grip memang bagus, tapi dalam bising sikit lah. So ni dia guys, Leapmotor C10 Plus. Best ke tak best? Dan boleh lawan Proton dan BYD ke tak? Tulis kat bawah.